simpan emas ni ada dividen ke? Saya dapat soalan ni tumpuan daripada seorang penyimpan emas bawah bimbingan saya. Kalau tumpuan ada soalan yang sama, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Emas ni tumpuan, dia tak ada dividen. Tak sama macam bila kita simpan dekat ASP ataupun tabung haji. Simpan duit dekat ASP dan tabung haji, kita akan diberikan dividen tahunan, betul tak? Bermaksud, jumlah simpanan kita akan bertambah setiap tahun. Berbeza dengan emas tumpuan, emas ni dia tak ada dividen. Jadi, kalau tumpuan simpan 1 gram macam ni dan tumpuan tak tambah simpanan emas tumpuan, maka 1 gram ni tumpuan akan tetap jadi 1 gram. Keuntungan dalam simpanan emas ni tumpuan adalah berdasarkan kenaikan harga emas. Jadi, kalau kata ada mana-mana orang approach tumpuan, cakap simpan emas dapat dividen, tumpuan lari jauh-jauh. Untuk tumpuan yang masih belum ada simpanan emas, nak saya bantu, boleh isi beg biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tumpuan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ini, jom simpan emas dengan ilmu. Dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.